Ini adalah kunci original Modernus Elegant 250. Ini adalah kunci Kinco untuk exciting dan X-Star. Dia punya batang adalah sama, tapi bahagian belakang plastik ni lain sikit. Kenapa saya nak tukar duplicate kepada jenis Kinco? Supaya kita boleh pasang aksesori ni. Ini adalah casing untuk kunci jenis jenama Kinco. Kenapa kita tak pasang yang aksesori jenis ni? Kerana dia memang tak ada. Hanya jenis Kinco sahaja yang ada casing untuk kunci. Selepas dipasang casing dia akan jadi macam ni lah. Nampak lebih cantik dan menarik. Mungkin aksesori ni tidak memberi apa-apa kepada performance, tetapi dia memberi nilai kepada estetik dan nampak lebih cantik. Rare. Aku ada, engkau tak ada. Ini adalah main switch. Dan button kuning ini adalah magnetic shutter lock. Magnetic shutter lock dibuka oleh magnetic switch. So dua-dua ni kita kena duplicate. Untuk duplicate magnetic key atas ni nanti saya akan tunjukkan kemudian. Dan untuk duplicate dia punya blank ni, kita hantar ke kedai kunci saja. Okey, lepas kita duplicate, so kita boleh test dulu. Okey, kunci berfungsi. So ada orang cakap kunci ni nak duplicate kena pergi hantar ke specialist punya buat kunci lah, baru dia boleh buat. Tapi saya hantar ke kedai biasa saja, so boleh buat juga, tak ada masalah. Lagi bagus kalau cari kedai yang kita nak duplicate tu, kita bawa sekali motor, senang. Bila lepas dia duplicate tu, kita boleh terus test. Kalau ada masalah kita boleh minta dia adjust balik lah. Tapi macam ni saya buat kat kedai biasa pun, dia sekali potong saja. Dia sekali potong dah boleh pakai lah, tak ada masalah. So rasanya tak perlu kot nak bawa ke specialist yang buat kunci punya. Pergi kedai biasa pun boleh, insyaAllah. So upah dia RM5 sahaja. Okey, dah selesai kita duplicate dia. So sekarang kita nak buat magnetic lock punya magnet, nak pasang dia. So magnet dia bagi 4 pieces. Dalam ni ada lubang 5. So kita kombinasi dia kena betul dengan yang originalnya. Kena susun yang original bagi sama, baru magnetic shutter ni boleh guna dekat motor kita. So untuk tahu cara kombinasi susunan magnet, kita ambil kunci yang original punya. So magnet tu kita susun dekat dia. So kalau dia susunan dia betul, dia akan melekat, sebab dalam yang original ni dah ada magnet macam ni. Kalau tidak, dia tak, kalau dia tak ada, dia takkan dia melekat. Kalau macam ni tengok, dia kuat, dia melekat. Ya, ini tak ada, dia akan pergi sana. So daripada kita dapat susunan ni, kita akan pindahkan ke kunci duplicate dia, kita letak. Dan kita untuk lebih kemas, kita letak super glue lah. Okey, ini dah selesai saya pindahkan magnet ke dalam kunci duplicate kita lah, untuk susunan dia. Dan yang duplicate ni dia tak bagi penutup yang macam original. So untuk bagi dia lebih tahan, nanti kita akan letak super glue lah dalam ni. Tapi sebelum letak super glue, lebih baik kita pergi test dulu dekat magnetic shutter dekat kunci motor kita. Kalau dia betul, susunan dia dah betul semua, tak ada masalah, dia boleh buka lah. So dah confirm okey, baru kita letak gam lah. Okey, lepas kita letak gam, tunggu sampai kering, dia dah okey lah. Cuma saya ada buat special sikit. Saya letak soda bikarbonat. So kalau awak nak ikut pun boleh, harga pun tak mahal, tak sampai pun RM2. So letak soda bikarbonat dulu, kemudian baru letak super glue lah. So dia akan jadi lebih kemas lah. Dan selain daripada tu, kalau kita buat macam ni, letak soda bikarbonat, shutter lock ni dia akan lebih dia lebih padu lah. Sebab dalam dia sebelum ni dia berongga kan. So kalau kita guna lama-lama, kita guna kat kunci,
kemungkinan dia boleh rosak lah, dipecah. Tapi bila kita buat macam ni, letak soda bikarbonat dan letak super glue, so dia akan jadi padu lah. Dia akan tahan, lebih tahan lah. Mungkin akan tahan sampai bila-bila lah, insyaAllah. So kalau nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa, just letak super glue saja. Tapi saya lebih recommend macam ni lah. Letak soda bikarbonat, letak super glue, lepas tu gosok lah dengan kertas pasir, bagi dia licin balik. So dia lebih padu lah dan kemas. Dan magnet pun takkan jatuh lah. Kemudian lepas tu barulah kita akan pasang ni aksesori dia, supaya kita dapat kunci yang lebih cantik dan mewah, yang orang lain tak ada, kita ada. Siap sudah. Jadi inilah hasil terakhir kunci duplicate ni. So nampak lebih cantik, elegan dan rare. So ringan saja, tak berat pun sebenarnya. Jadi kalau anda berminat nak buat, so kos dia lebih kurang RM50 lah. Kunci duplicate ni harga 15. Upah buat potong duplicate RM5, RM20. Dan aksesori ni RM25. Siap pos lebih kurang 30 lah. So total semua untuk dapat kunci ni harga RM50. Lebih kurang saja kalau kita beli kunci duplicate yang biasa tu pun mungkin biasa harga 30 lebih hingga 50 juga, ikut kepada seller. Kadang kedai kunci kita hantar pun dia charge mahal-mahal potong. Lebih kurang saja. So kalau anda berminat, anda boleh klik dekat link di description yang saya bagi. So boleh buatlah cara saya. Dan final touch, yang bahagian saya letak soda bikarbonat ni. So kita warnakan di warna hitam, guna marker pen pun dah cukup. So dia dah macam original balik. So tak nampak. Okey, itu saja. So kalau anda berminat, anda boleh klik dekat link di description saya bagi, dan boleh beli barang dekat sana dan ikut cara saya buat lah. So sampai di sini saja. Berjumpa bersama saya lagi di lain kali di Awak Aircraft Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan follow page Facebook saya di Awak Aircraft Malaysia. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.